Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel Cemicar. Okay kan, so sekarang ni kita dah berada di bulan Ramadan, di bulan puasa. So macam mana? Jemi nak tanya dekat korang, macam mana puasa korang? Sekarang ni korang puasa penuh atau dah KO, dah separuh jalan? Kalau korang tak puasa penuh, nanti korang tak boleh raya, tak dapatlah duit raya. Jadi kalau korang nak duit raya, korang kena puasa penuh lah. Puasa sampai maghrib, takkanlah tak boleh tahan kan. Di video kali ni, memandangkan korang dah baca tajuk video ni dan korang dah tengok thumbnail, Jemi nak bacakan kisah seram yang bertajuk Hantu Cikgu Tak Ada Kepala. Korang pernah nampak hantu cikgu tak ada kepala? Tak pernah nampak kan? Jadi kan, tak nak buang masa dan tak nak melengahkan masa, mari kita baca chat seram itu kali ni. Korang kena layan video ni sampai habis kalau korang ni berani. Kalau korang ni bukan jenis berani, tak payah tengoklah video ni, okay? Let's go. Ali. Okay, sekarang ni dia chat dengan Ali. Aku nak minta tolong sikit. Okay, dia ni nak minta tolong dengan Ali. Dia call Ali, tapi Ali tak jawab-jawab. Nanti aku tak pergi sekolah sebab tak ada orang nak jagakan adik aku dekat rumah. Tolong bagi tahu dekat cikgu Okey, dia cek Ali pukul 2.51 pagi. Okey Zip. Okey. Kau tak tidur lagi ke? Belum lagi. Aku tengah buat kerja ni. Kerja apa? Kerja apa pukul 2 pagi ni? Kan? Macam mana kalau kau terlajak tidur? Aku tak tidur sampai subuh. Dia tak tidur sampai subuh weh. Kau ni orang ke? Kau ni manusia ke apa benda ni tak tidur langsung ni? Serius lah? Kau tak mengantuk ke? Aku dah biasa. Lepas waktu rehat dekat sekolah nanti, aku tidurlah kejap. Gila betul. Kau buat kerja apa dekat pukul 3 pagi ni? Kan? Dia buat kerja apa sampai tak tidur langsung tu? Sampai tak nak tidur? Aku tengah tengok CCTV. CCTV rumah kau ke? Ada pencuri ke? Bukan CCTV rumah aku. CCTV sekolah. Hah? Dekat sekolah kita ada CCTV ke? Okay, si Aziz ni ditanya ada CCTV ke? Tu kan kelas 4B. Sejak bila dalam kelas tu ada CCTV? Okay, si Aziz ni dia tak tahu dalam kelas tu ada CCTV. Aku yang pasang. Maknanya Ali pasang CCTV dalam kelas 4B. Kau pasang? Asal kau pasang CCTV dalam kelas tu? Okay, kita kan nak tahu kan, tiba-tiba si Ali ni dia pasang CCTV dalam kelas. Kau tahu sendiri kan, dalam kelas 4B tu selalu berlaku kejadian pelik. Kejadian pelik? Kejadian apa tu? Maksud kau, kejadian yang dalam kelas tu selalu ada darah setiap pagi? Hah? Ada darah setiap pagi? Ya, betul. Maknanya dalam kelas tu setiap pagi ada darah. Habis tu kenapa? Sebenarnya aku nak tahu apa yang terjadi di kelas tu sampai kelas tu terpaksa dikosongkan. Maknanya kelas tu tak ada orang guna, tak ada orang belajar lah. Maknanya kosong kelas tu. Cikgu kan dah cakap, jangan buat-buat berani nak tahu pasal kelas tu. Cikgu sendiri pun tak berani. Korang rasa korang agak-agak kenapa kelas tu dikosongkan? Tapi aku betul-betul nak tahu. Semalam pun ada darah dalam kelas tu. Oh, ni darah dia.
Kenapa tiba-tiba ada darah? Pelik Semalam kau pergi masuk dalam kelas 4B ke? Ya, setiap hari aku masuk untuk cek. Setiap hari kau masuk ni, setiap hari ada darah. Berani betul si Ali ni Dia masuk kelas tu setiap hari untuk cek ada darah ke tak. Tapi bagi pendapat aku, baik kau stop ambil tahu pasal kelas tu. Selain aku nak tahu pasal darah, semalam aku jumpa benda pelik dalam kelas tu. Ali ni jumpa benda pelik dalam kelas tu selain darah. Kau jumpa apa? Tulisan dekat papan tulis. Apa tu? Dia tulis kembalikan. Kembalikan apa? Kembalikan? Ya, sebab itulah aku nak tahu sangat. Apa maksud semua ni? Okey, si Ali ni dia gigih nak tahu apa benda yang terjadi sampai dipasang CCTV tu. Asal aku berani sangat? Aku cuma nak tahu apa yang terjadi dekat kelas 4B. Adakah kelas 4B tu berhantu, ada orang gila atau ada pembunuhan? Aku pun tak tahu. Boleh jadi dalam kelas tu berlaku pembunuhan. Sebab itulah aku pasang CCTV. Tapi takkanlah setiap hari kan? Takkanlah setiap hari ada pembunuhan. So Ali ni dia pasang CCTV sebab nak tengok apa yang berlaku. Habis tu sekarang ni kau nampak apa-apa tak? Aku tengok CCTV ni dari pukul 8 malam. Tak nampak apa-apa lagi. Lama betul kau tengok Ali. Dah berjam-jam kau tengok CCTV. Dah lah baik kau pergi tidur. Dari pukul 8 sampai pukul 3 pagi dia tengok CCTV tu. Ya Allah, gila betul. Haziq, ada benda pelik dekat rakaman CCTV. Kau tengok ni. Okey, Ali ada hantar video. Okay, mari kita tengok. Apa benda tu? Apa benda? Kau nampak tak? Tak ada kepala. Tak ada kepala. Apa benda tu? Tiba-tiba ada ke tiba-tiba tak ada? Apa benda tu Ali? Kau nampak kan? Ada orang tanpa kepala. Aku nampak dia pakai baju uniform cikgu. Ya betul, dia pakai uniform cikgu. Jangan-jangan benda pelik yang selalu berlaku dekat kelas 4B tu disebabkan hantu cikgu yang tak ada kepala ni. Oh my god, seram meremam ni. Gila aku meremam. Aku tak sangka hantu cikgu tu seseram itu. Sampai rakaman CCTV pun boleh error. CCTV tu error? CCTV tu boleh error Ya, sekarang aku tak boleh tengok CCTV dalam kelas tu lagi. Tadi aku nampak hantu cikgu tanpa kepala tu slow-slow badan dia menghadap ke arah CCTV. Oh, maknanya hantu cikgu tu dia tahu ada CCTV dalam kelas tu. Jangan-jangan dia sedar kau tengah tengok dia dari CCTV. Aku meremang. Macam mana kalau dia datang dekat aku? Kau janganlah cakap macam tu. Aku harap tak berlaku apa-apa. Lagi satu, asal kau ni berani sangat nak letak CCTV dalam kelas tu? Haziq, apa benda ni? Kembalikan kepalku.
kepalaku. Kembalikan kepalaku. Kembalikan kepalaku. Ayat tu macam dekat ayat tu macam dekat papan tulis kan? Papan tulis dalam kelas tu. Aku rasa hantu tu marah dekat aku. Dia nak serang aku ke? Weh Ali, macam mana kalau hantu tu pergi rumah kau? Weh gila dah panik ni. Sabar Zik, aku tak nak panik. Aku tengah fikir. Weh, seram lah ada hantu cikgu tanpa kepala. Kau nak fikir apa lagi? Ni masalah hantu. Kejap Zik. Kenapa? Aku dengar pintu rumah aku terbuka. Macam ada orang masuk. Keluarga kau baru balik ke? Okey, Aziz ni ditanya, keluarga Ali ni dibawa balik ke? Cuba kau fikir dengan logik. Sekarang ni dah pukul 3 pagi. Semua keluarga aku dah tidur. Betul juga weh. Keluarga si Ali dah tidur. Jadi siapa yang buka? Kalau macam tu pergilah cek. Takut kau tersalah dengar. Okey, kejap aku pergi cek. Okey, si Ali ni dia pergi cek. Haziq, pergi cepat. Haziq. Astaghfirullahalazim. Cikgu hantu tu datang rumah Ali. Ya Allah Ali, hantu cikgu tak ada kepala. Dia betul-betul datang rumah kau. Weh, apa yang Ali cakap tadi memang betul. Hantu tu datang rumah dia. Macam mana ni Aziz? Aku tak tahu sampai jadi macam ni. Aku takut. Kau pergi kejut keluarga kau cepat. Okey, keluarga Ali kan dia tengah tidur. So Aziz ni dia suruh Ali pergi kejutkan keluarga dia. Aziz, tolong aku. Dia kejar aku. Astaghfirullahalazim. Kau tengok tangan dia tu ada darah weh. Tak ada kepala. Larilah cepat. Aku nak lari macam mana? Dia halang aku. Aku pelik lah, dia tak ada kepala. Tapi aku dengar suara. Dia cakap, kembalikan kepalaku atau aku ambil kepala kau. Bagian dia nak ambil kepala Ali. Macam mana ni Zik? Tolong aku. Haziq, dia nak ambil kepala aku. Setelah kejadian itu, Ali ditemui meninggal tanpa kepala di dalam biliknya. Astaghfirullahalazim. Weh, maknanya Ali dah meninggal. Si hantu cikgu tu, dia ambil kepala Ali. So kemungkinan disebabkan Ali pasang CCTV dalam kelas 4B. Dia berani sangat pasang CCTV dalam kelas tu sampai hantu cikgu ni pergi rumah dia untuk serang dia. So cikgu semua dah pesan jangan sesekali berani ambil tahu pasal ni. Tetapi Ali ni dia punya rasa ingin tahu sampai sanggup pasang CCTV. Dia pergi pasang sendiri CCTV dalam kelas tu dan mantau hantu cikgu tu sampai hantu cikgu tak ada kepala tu serang Ali tu dekat rumah Ali. Meremang. So gang, kalau korang suka video-video macam ni, korang jangan lupa subscribe, like, komen, dan jangan lupa share video ni dekat semua kawan-kawan korang. So selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.